Kata kerja, mestilah semua kerja kena buat betul-betul. Rancang A sampai Z sehabis mungkin. Jangan buat kerja separuh-separuh. Buat kerja separuh-separuh, itu tak siap, ini tak siap. Bukan saja menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain juga. Khususnya kumpulan sasaran, pelanggan kita. Dari kita, memanglah nampak macam, alamak, bolehlah sikit-sikit cukup syarat. Tapi daripada sudut orang lain, daripada pihak ketiga, nampak, alamak, macam ni kau buat kerja. Buat kerja pun tak clean, buat kerja pun tak complete. Macam manalah orang nak respect? Orang, kalau kau kerja cukup syarat, orang takkan hormat. Orang akan ambil perhatian, ambil engkau pun cukup syarat. Pandang engkau pun cukup syarat. Fikir pasal engkau pun cukup syarat. Kalau kau nak orang lain terima engkau seadanya, terima baik buruk, kau kena buat benda yang sama lah. Kau kena tunjukkan kau bersedia untuk buat benda yang sama pada orang lain. Dengan cara tiap apa? Dengan cara kau buat kerja. Itu kerja ni salah satunya lah. Cara kau bercakap, cara kau melayan orang lain. Buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Jangan cukup syarat.